jadi. Bahagian 1. Kawan-kawan, saya ada pantun teka-teki. Dengar, dengar. Ada ikan masak gulai, bulan terang pagi hari. Kalau tuan bijak pandai, apa binatang keris di kaki? Ayam. Clever! Marvelous! Lagi. Dengar! Hari-hari ke rumah Cik Tam, kenal-kenal melihat orang memotong tebu. Apa binatang darahnya hitam, janggutnya 8, tulangnya 1? Apa ya? Wop. Susah kan? Tak tahu? Senang saja. Apa ini? Susah loh. Apa yang susah? Tak ada apa-apa, cikgu. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Duduk. Semua dah sedia nak melukis dan mewarna? Ya! Baik. Keluarkan alat lukisan masing-masing, letak atas meja. Terima kasih, cikgu. Fizi, mana pensel warna? Tak ada, cikgu. Tak apa. Kau boleh guna aku punya. Terima kasih, Tuan Payung. Yep. Terima kasih, Ehsan. Bagus, Ihsan. Macam itulah kawan. Murid-murid, hari ni kita akan belajar melukis menggunakan huruf. Tengok cikgu buat dan ikut, ya? Okey. A untuk Arnab. Comelnya. Sekarang, semua lukis dan warnakan. Cikgu nak tengok. Tengok aku punya. Nah, ambillah. Alah, cikgu. Tak siap lagi. Tak apa, siapkan di rumah. Esok hantar. Baik, cikgu. Petang nanti kita jumpa kat pondok, ya? Boleh lukis sama-sama? Setuju. Mak Yel. Kenapa kamu tak siap lukis lagi? Sabarlah. Aku tengah fikir ni. Fikir apa? Fikirkan jawapan teka-teki patung jaji. Kerja sekolah kena siap dulu. Nanti cikgu marah, Ma. Betul. Nanti kita tanya Jaji jawapannya. Iya, tapi Jajinya mana ya? Enggak datang-datang. Terlambat ni. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Kenapa ni, Jaji? 2, 3. Saya sudah tak boleh pantun.
Saya sangat sedih. Banyak saya sudah kumpul. Pantun budi, pantun jenaka, pantun peribahasa, pantun teka-teki. Tapi sekarang semua tak ada. Apa ni? Kejap ada, kejap tak ada. Buku nota pantun saya sudah hilang. Jangan risau. Kau akan dapat balik buku nota tu. Dah mula dah tu. Serahkan tugas ini kepada... Detektif Uwe dan Ipek. Agak dah.